Sebuah kapal kontena berdaftar di Liberia ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Selangor selepas dikesan berlabuh tanpa kebenaran di perairan negara. Pengarahnya Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh berkata, kapal itu ditahan sekitar jam 1.20 petang semalam pada kedudukan 22.5 Batu Nautika Barat Daya Sekincan. Tindakan itu diambil sesudah maklumat diterima daripada Pusat Kawalan ACC Swasela Kelang sekitar jam 9.20 pagi yang mengesan kedudukan kapal dalam keadaan mencurigakan. Hasil semakan dengan Jabatan Laut Wilayah Tengah mendapati kapal itu tidak memuat sebarang kebenaran untuk bersauh di lokasi. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, kesemua kru memiliki dokumen pengenalan diri yang lengkap. Namun, Kapten gagal mengemukakan dokumen kebenaran bersauh daripada Ketua Pengarah Jabatan Laut Malaysia. Berikutan itu, kapal terbabit didapati melakukan kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 kerana berlabuh tanpa kebenaran.